Assalamualaikum SKC Kamat. Mari suara. Hai semua. Dah makan ke belum ni? Belum. Wow. Wow. Saya nak dengar sekali lagi suara-suara pelajar-pelajar di SKC Kamat. Apa khabar? Kita try sekali lagi. Let's Okey go. tak okey? Wow. Ya, nak dengarlah slogan SK Sikamat pula. Tadi saya dengar ada cikgu bagi diorang panggil adik-adik ni SK Sikamat, tapi ada tagline yang adik-adik ni jawab. Boleh tak Fitri cuba? Boleh. Akak sebut SK Sikamat, adik sebut slogan kata. You guys boleh? Boleh, okey. SK Sikamat. SK Sikamat. SK Sikamat. Ya. Baiklah Fitri, kita pun dah dapat. Berikan tepukan yang gemuruh untuk kamu semua. Semangat pagi yang kami mahukan. Okay. Alhamdulillah. Sebelum apa-apa kita start dulu. Yes. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dan salam Malaysia Madani. Saya Faisal Saad. Saya Fitri Openg. Dan kami dari Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia. Ya, kedatangan kami bersempena dengan Pentarama Homecoming. Jadi, explainlah sikit pasal apa itu Pentarama, Fitri. Ya, Adik-adik semua tahu. saya tahu. Adik-adik semua memang tak tahu pun, dah tak pernah dengar pun pasal Pentarama. Betul tak? Betul tak? Ya, okey. Akak di sini akan explainkan dekat adik-adik semua ya. Pentarama adalah menyampaikan maklumat rasmi dasar-dasar kerajaan melalui 4 aspek utama, iaitu menyanyi, menari, berlakon dan juga pengacaraan. Macam yang kita buat sekarang ni. Macam kita tengah buat sekarang ni. Ya, betul. Dan juga kedatangan Pentarama ke sekolah adik-adik ini bersempena dengan program Pentarama Homecoming. Untuk ini adalah inisiatif daripada Jabatan Penerangan Malaysia serta kerjasama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tujuan memupuk semangat cinta akan negara dan menyemarakkan lagi semangat patriotisme di dalam kalangan adik-adik semua. Orang kata lebih sayang cinta negara lah Fitri. Betul tak? Adik-adik semua masih bersemangat lagi tak? Tadi kita dah try tagline untuk sekolah. Boleh tak kali ni? Adik-adik semua tagline Pentarama pula. Kalau abang sebut Pentarama, adik-adik sebut Homecoming. Boleh? Paling sebelah kuat. sana juga. Kita try dulu. Semua sama sekali. Boleh? Kita try dulu boleh Pentarama! Okey, saya rasa sekali cukup kot. Kita boleh start lah Okey, kita buat 3 kali. 3 kali. 3 kali. Yang paling kuat, yang paling padu. Boleh tak boleh? Jom kita start. Pentarama! 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 Dan juga artis budaya daripada Pentarama. Itulah dia, Fitri. Lagu tema untuk Homecoming. Kat mana nak dapat lagu-lagu tu? Official untuk program kita saja. Betul. Okey, tanpa membuang masa, sebelum kita ke slot yang seterusnya, kita ada slot special untuk adik-adik semua. Kita dah tapis lebih awal 6 orang pelajar ni untuk special slot. Kita nak bagi sekejap lagi. Rahsia lah apa benda yang kita nak bagi sekejap lagi. Surprise. Oleh itu saya nak panggil yang pertama, Muhammad Aish Wakyudin bin Muhammad Mazlan. Berikan tepukan. Ada tak? Mana? Okey, yang kedua, Muhammad Iman Haziq bin Afandi. Ada? Okey. Yang ketiga, Muhammad Azim Naufal bin Muhammad Yuswandi.
Okey. Okey, Seterusnya. 3 orang pelajar lelaki dan 3 orang pelajar wakil untuk pelajar perempuan pula lah. Nur Zahra Khairina binti Syahrul Rizan. Yang kelima, Sivani anak perempuan Taruma Raja. Dan yang terakhir, Siti Nur Zahira binti Zuhaimi. Berikan tepukan adik-adik untuk rakan-rakan volunteer yang ada di hadapan. Untuk apa kejap lagi? Surprise, rahsia. Yeah. Okey, diminta adik-adik boleh ikut urus setia kita di sini. Urus setia sana. Akak yang Untuk- cantik molek sana. Tak Okey. apa, rahsia. Untuk standby kita punya slot surprise kejap lagi. Surprise. Okey, adik-adik semua masih bersemangat lagi tak? Nak dengar yang dekat sebelah sini lah, masih bersemangat lagi ke tidak? Okey, mesti nak dengar persembahan daripada Abang Faisal kan? Nak dengar tak? Tak dengar lah, nak dengar tak? Okey, tanpa membuang masa lagi kita persilakan Faisal Saad dengan lagunya Gemuruh. Kita nyanyi bersama-sama boleh? Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Sama gabung dari puncak ingin ke angkasa, bergalungkan bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu mentari kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berkata semua gemuruh. Dari puncak ingin ke angkasa. Berikan tepukan. Berkelipat semua menyerlah. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi, segalanya pastikan terbukti nanti. SK selamat, saya nak dengar gemuruh. Louder. Bergalungkan bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, bergalungkan bintang berkelipat, menyerlah jauh dari yang biasa, menyerlah jauh dari yang biasa. Ya, Thank berikan you. tepukan yang gemuruh untuk Faisal Saad. Alright. Okay Fitri, Wow. adik-adik memang betul-betul bersemangat lah pagi ni. Ya. Menyanyi bersama-sama Semua dengan- tahu lagu Gemuruh Itu Ya. lagu patriotik, lagu yang wajib semua Betul. orang tahu kan. Semua orang kena tahu lagu tu. Okey, kita nak ke sembang santai yang seterusnya boleh Ya. Fitri dengan adik-adik kita. Okey, abang nak tanya lah. Siapa dekat sini yang ada akaun media sosial? Siapa? Siapa? Siapa ada? 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 Ada. Ha, Sebelah sana saya dah pun nampak kat sana. Ada. Sebenarnya untuk pengetahuan adik-adik semua, tak boleh. Adik-adik semua tidak dibenarkan untuk ada akaun media sosial. Dan mengikut dasar kerajaan, adik-adik perlu mencapai umur 16 tahun ke atas bermula tahun hadapan untuk ada akaun media sosial. Jadi untuk waktu yang sekarang tak tidak dibenarkan boleh, lagi. Tidak dibenarkan sama sekali. Betul.
Jadi, mesti ada adik-adik sekalian yang pernah share tentang IC ke, maklumat peribadi ke dekat mana-mana. Tak ada. Maklumat peribadi. Nombor telefon, mesti ada isi borang ke, nombor telefon mesti ada terisi kan. Jadi, maklumat peribadi kita sangat-sangatlah sensitif ya. Tak boleh sama sekali kita share dekat mana-mana pun. Betul. So, kita tak tahu niat orang tu macam mana tiba-tiba nak tiba-tiba nak colek kita ke. Sebab diorang tahu maklumat peribadi kita. Walau macam mana pun sekali Fitri, tentang kempen internet selamat, bukan adik-adik tak boleh guna internet langsung. Boleh menggunakan gadget, tapi gunakan internet untuk untuk perkara yang berguna. Seperti search tentang macam mana nak belajar bahasa Inggeris, mencari maksud jalur gemilang, belajar tentang matematik, search benda-benda pelajaran boleh. Tapi ada limit jugalah. Dan yang paling penting, adik-adik perlu menjaga bahasa sepanjang menggunakan media sosial. Betul. Dan juga walaupun adik melayari laman web apa ke tentang belajar-belajar ke, tapi kena ada pengawasan daripada ibu bapa, cikgu ataupun adik-adik punya abang ataupun kakak ya, kena ada pengawasan. Okey, baiklah Fitri. Kalau tadi kan kita dah nyanyi, kita dah menari pun ada juga. Kali ni kita nak bagi hadiah sebab kita ada bawa banyak hadiah tadi Fitri. Banyak sangat. Jadi saya nak tanya adik-adik sekali lagi. Adik-adik semua nak hadiah ke tidak? Wow. Sebelah sana nak juga ke tidak? Kita ada 5 soalan kuis yang hendak diberikan. Hadiah semestinya yang best-best Fitri. Betul. Jadi kalau macam tu saya cari kat sana, awak cari dekat bawah kemah sana, boleh tak? Siapa nak jawab kuis? Angkat tangan. Wow, ramai ya. Macam mana saya nak pilih ni? Awak boleh? Boleh Okey, bangun. Okey, berikan tepukan untuk adik berbaju purple. Semua baju purple. Siapa nama awak? Muhammad Azhar Fitri. Awak kelas apa? 5 Belani. Okey, awak dah ready nak jawab apa? Dah ready? Soalan ni susah tau. Okey, sebutkan laman sosial yang adik tahu. TikTok. Betul ke tidak? Alright, berikan tepukan untuk adik ini. Wow, pandai. Tapi ada akaun TikTok tak? Ada akaun TikTok tak? Bagus. Give me 5 sikit. Okey, Fitri, awak dah jumpa ke? Okey, saya pun dah jumpa juga. Okey, nama adik siapa? Nur Fatimah Az-Zahra. Okey, akak nak panggil apa? Fatimah? Fatimah. Okey, Fatimah. Soalannya adalah, apakah nama kempen yang menerangkan tentang keselamatan semasa menggunakan internet? Kempen Internet Selamat. Kempen Internet Selamat, betul! Pandainya. Okey, saya dah jumpa dekat sebelah saya. Tadi saya jumpa peserta pula, pelajar lelaki. Kali ni saya jumpa pelajar perempuan pula. Okey, siapa nama adik? Wadatul. Wadatul. Kawan-kawan panggil? Wadatul juga. Wadatul juga. Okey, Wadatul kelas apa? 4 Palas. 4? Okey, soalan dia berbunyi begini. Jawab ya atau tidak aja. Bolehkah adik melayari internet tanpa pengawasan orang dewasa? Tidak boleh. Betul ke tak betul? Ya, betul. Tidak boleh. Berikan tepukan untuk Wadatul. Okey, ke sebelah sini pula. Nama adik siapa? Amar Amsyah. Okey, nak panggil apa? Amar. Amal. Okey, soalannya adalah, sebutkan 2 perkara yang tidak boleh dikongsikan dalam internet. Alamat rumah, IC mak ayah. Betul tak? Betul. Betul. Wow. Terima kasih. Okey, untuk soalan yang terakhir, saya dah jumpa pelajar perempuan juga. Mana ni pelajar lelaki? Takkan kalah kot. Okey, kejap lagi kita ada lagi kuis. Okey, siapa nama adik? Siti Hawa. Okey, Siti Hawa. Awak nak nyanyi pula. Awak kelas apa? 5 Palma. Okey, dah ready nak jawab Siapakah yang perlu diberitahu apabila mendapat ancaman semasa menggunakan internet? Ibu bapa. Betul ke tak betul? Kita kena bagi tahu ibu bapa. Betul. Yes, berikan tepukan untuk Siti Hawa. Memang pandai. Okey Fitri, kita dah settle untuk 5 soalan kuis untuk first slot. Ya. Ternyata adik-adik di sekolah SK Sikamat memang bijak pandai semuanya. Bijak pandai, pintar memang semuanya. Memang pintar semuanya. Alhamdulillah. Okey, kita ke slot seterusnya. Apa tu Fitri? Tentang prinsip rukun negara yang ke 5. Tapi sebelum tu, saya nak adik-adik semua sebutkan
prinsip rukun negara yang pertama. Yang kedua. Pelan-pelan. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang last kali. Ya. Sangat pandai. Berikan tepukan untuk adik-adik semua. Sebutkan sekali lagi yang last kali, yang kelima. Apa yang itu? last kali. Ya. Okey, bersempena dengan kedatangan pentarama ke sekolah ini, kita nak tekankan lebih dalam mengenai tentang kesopanan dan kesusiaan. Betul. Apa itu kesopanan? Ialah sikap hormat menghormati antara satu sama lain, tidak kira bangsa, agama maupun latar belakang kita. Ya, maksud kesusilaan pula mengutamakan nilai moral, etika dan adab dalam kehidupan seharian kita semua. Ya betul, diharapkan adik-adik dapat menerapkan nilai-nilai moral yang baik itu di dalam kehidupan sehari-harian adik-adik semua. Dan juga berkait rapat tentang slot yang kita nak main sekejap lagi. Slot apa tu, Fitri? Kita nak main puzzle game. Kalau tadi kita dah bagi individu kan, kita nak adili pula adik-adik secara berkumpulan. Adik-adik nak main game ke tidak? Ya. Okey, teruskan Fitri. Alright. Sebentar saja lagi, Urus Setia akan edarkan plakat yang ada color di belakangnya dekat adik-adik semua. Ya. Ya. Dan kita akan panggil cikgu, ada 4 orang cikgu untuk naik di atas pentas. Dan adik-adik haruslah pergi ke depan pentas tu, pegang kad tu tengok color apa. Kalau color tu sama dengan cikgu, boleh pergi naik atas. Betul tak Fitri? Dan tak semua akan dapat kad tu. Siapa yang bertuah akan dapat. Dan anda adalah terpilih untuk bermain puzzle game ini. Contoh, Kak Fitri ni pelajar sekolah SKC Kamat. Okey, Abang Faisal ni cikgu yang ada kat depan. Okay. Saya pegang kad warna hitam contoh. Hitam. Kak Fitri pula dapat kad warna hitam. Jadi kalau abang dan kakak Fitri dah sebut 3, 2, 1, adik-adik laju-laju ke depan, bawa kad tu dekat cikgu yang pegang warna yang sama. Boleh tak boleh? Faham ke tak faham? Faham. Good job. Jom kita teruskan. Dah ke? Tapi adik-adik semua kena dengar arahan dengan teliti, dengan baik ya. Tapi sebelum tu saya nak panggil, bagi meneruskan acara itu, saya nak panggil 4 orang guru untuk berada di atas pentas untuk meneruskan game puzzle. Sabar. Yang pertama, Cik Lailatun Nasuha. Cik Lailatun Nasuha. Yang kedua, Puan Norlin. Ada ke? Ada cikgu dekat belakang sana. Okey. Yang ketiga, Encik Muhammad Irwan Firdaus. Dan cikgu yang terakhir. Dan yang terakhirlah Encik Salmizal. Ya. Sekali lagi akak ulang semula arahan tentang puzzle game. Adik-adik kena dengar arahan daripada cikgu dan kena lengkapkan juga puzzle game ni dalam masa 2 minit. Okey? Dan hati-hati juga untuk bergerak ke depan ya. Okey, dah bersedia? Okey. Dah bersedia yang dah ada plakat berwarna? Yang pegang plakat tu dah bersedia ke? Dekat belakang plakat tu ada warna tau. Okey, dah bersedia? Cikgu dah bersedia? Cikgu sudah bersedia? Untuk cikgu, warna cikgu. Sebentar lagi. Kejap ya. Kejap. Kita tengah menunggu plakat siapa yang bakal untuk terpilih dibagi dekat cikgu. Sekejap. Untuk bermain puzzle game ini? Diminta untuk student berhati-hati nanti untuk naik atas pentas ya. Okey. Baik. Adakah sudah bersedia? Okey. Yang pastinya game ni kita perlukan 2 minit saja untuk siapkan. Yeah. Macam mana mereka nak siapkan kita tak tahu. Betul. Sebab dalam satu kumpulan ada 4 orang ahli. Okey, kita dah dapat color-color untuk cikgu. Silakan Faisal. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu siap-siap. Untuk cikgu yang pertama, Cikgu Irwan akan memegang plakat berwarna merah. Untuk warna merah ya. Untuk yang kedua, cikgu ini akan memegang warna hijau. Yang ketiga, cikgu akan memegang warna biru. Dan yang terakhir, akan memegang warna kuning. Orange, maafkan saya.
warna kuning. Okey. Orange, okey? Ready ya? Ready Dalam semua? kiraan. Dalam kiraan. 3, 2, 1. Perlahan-lahan pergi ke warna guru masing-masing. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati Jangan semua. berlari. Dan kita harus menyiapkan puzzle tersebut dalam masa 2 minit sahaja. Hati-hati. Kita akan melihat bagaimana Adik-adik jangan turun dulu tau. Stage dekat atas stage dulu. bagaimana cara mereka menyelesaikan. Itu adalah perlukan semangat kepasukanan atas bimbingan guru juga. Okey. Ada yang dah siap ke, Fitri? Ada yang dah siap? Okey, kita dah ada yang dah siap. Wah, dah ada pemenang. Huruf A yang pertama. Okey, diminta untuk stay untuk pegang. Untuk yang dah siap, cikgu boleh turun kat bawah ni. Okey. Cikgu dengan ahli kumpulan-kumpulannya juga. Dan diminta Mari untuk adik. Mari. menghadapkan ke bawah. hadapan gambar tersebut. Mari. Okey, grup yang kedua dan yang pertama pun dah siap, Fitri. Ya, Dan dah keempat-empat siap telah juga. berjaya menyelesaikan tugasan puzzle kita. Okey. Okey, cikgu boleh dekat sini cikgu dengan pelajar sekali. Jom. Sini. Mari. Adik kat bawah ni adik. Kat bawah ni adik. Sini. Cikgu sebelah sini cikgu. Sebelah sini. Sebelah sini. Okey. Minta cikgu minta untuk ke tengah. Okey. Adik-adik nampak tak huruf apa yang dekat depan? Nampak tak? Huruf apa? Huruf apa? Okey. Huruf perkataan adab. Ya, perkataan adab. Kita Okey. pergi kepada huruf A yang pertama iaitu akhlak mulia. Yang kedua. D, literasi digital. Dan yang ketiga merupakan aspirasi Nusa. Dan yang last kali huruf apa? Huruf apa? B, iaitu berjiwa besar. Terima kasih semua. Alright, itulah dia sedia penerangan tentang aspirasi diri anak bangsa. Itulah short form dia, Fitri. Ya, betul. Jadi berikan tepukan sekali lagi untuk keempat-empat kumpulan yang telah berjaya menyelesaikan puzzle game. Dan okey, adik-adik boleh masukkan puzzle tersebut ke dalam Bag dekat beg bawah yang tu, telah disediakan oleh urus Okey. kita. Masukkan pelan-pelan. Dan semestinya akan ada hadiah untuk adik-adik dan cikgu Ya. juga. Untuk sesi penyampaian hadiah. Saya bagi dululah, Fitri, Ya, untuk sila. kumpulan yang pertama. Jom kita bagi di atas. Okey, berikan tepukan untuk grup yang pertama. Okey, sesi penyampaian hamper yang kedua. Okey, yang ketiga. Dan yang terakhir. Yang ketiga dekat sini. Di hadapan. Sesi bergambar sekejap. Okey, terima kasih berikan tepukan semua. sekali lagi untuk volunteer grup kita. Okey, dah boleh kembali ke tempat asal adik-adik. Ya, Dan boleh juga guru-guru duduk terima kasih semula ke kerana tempat asal, ya. menyempurnakan puzzle game kita pada pagi ini. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih. Dan juga adik-adik semua. Terima kasih, Cik. Hadiah ni kongsi tau. Tahu? Comel-comel lah. Ya, sangat Semua kecil-kecil berlari. cili padi. Tapi mereka sangat-sangat bersemangat untuk menyelesaikan puzzle ini. Saya sangat-sangat teruja lah Ya. dengan sekolah SK Sikamat. Okey, Betul. SK Sikamat, saya nak dengar sekali lagi trademark adik-adik boleh tak? Boleh SK tak? Sikamat.
SK Sikamat. Pentarama. Pentarama. Okey, kalau tadi abang dah nyanyi, takkanlah adik-adik semua tak nak dengar ke akak ni nyanyi? Ha, peminat dah tunggu dah tu. So, tanpa buang masa, kita persembahkan Fitri dengan lagunya Standing in the Eyes. Okey, saya nak adik-adik semua nyanyi sekali boleh? Boleh. Jom. Pahit getir hidup dan pengorbanan. Semua. Demi kejayaan, terdidik sejak mula tanpa berusaha, tanpa coba melangkah tak kemana. Di manakah berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Sama sekali kini standing in the eyes of the world adalah selangkah dari nyata. Keasaman pada di jiwa menanti saat bebas merdeka. Di pemasa kau melangkah gagah bersemangat ke arah matlamat sedang upaya. Engkau terungkul semua wajah di eyes of the world. Siapa pandai nyanyi? Siapa pandai nyanyi? Harapan yang pernah terkulai layu kembali sedang mekar bawa bayanganmu. Setiap manusia ingin berjaya, namun tak semua milik kedua. Engkau menghampirinya, kesempatan telah pun tiba. Mana suara dekat sebelah sini? Keasaman membara di jiwa menanti saat bebas merdeka. Di pemasa kau melangkah gagah bersemangat ke arah matlamat sedang upaya. SK Sikamat akan dengar suara. Kau terungkul wajah standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes of the world. Standing in the eyes, 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 standing in the eyes of the world. Standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes. Standing in the eyes of love, standing in the eyes, standing in the eyes, semua. Standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes, standing in the eyes of the world. Berikan tepukan dan gemuruh untuk Fitri. Wow, Fitri. Ya, saya. Awak nyanyi ada 6 orang model. Berikan tepukan untuk 6 orang model yang berada di atas pentas. Inilah slot special yang kita dah sebut tadi, Fitri. Betul. Jom kita naik atas pentas, jom. Wow, pakaian-pakaian daripada mana ni, Fitri? Daripada mana? Kita nak pergi mula daripada untuk yang mana? first ni. Okey. Okey, saya nak tanya adik-adik SK Sikamat yang bijak pandai. Semua, dorang, adik-adik semua tahu ni. Ini pakaian daripada kaum mana?
Melayu. Melayu. Yang kedua ni pula. Daripada kaum mana? Orang asli. Orang asli. Yang ketiga. Cina. Yang keempat. India. Yang kelima. Salah, bukan Kazakhstan. Dan masih dalam Malaysia lagi. Daripada negeri Sabah. Dan yang terakhir last sekali ni. Gagah perkasa daripada Sarawak. Baiklah, Ya. nampaknya adik-adik semua tahu. Sudah sedia maklum tentang pakaian-pakaian yang ada di Malaysia ini. Dan juga saya nak tanya adik-adik sekali lagi. Boleh tak adik-adik semua sebutkan 3 bangsa utama yang terdapat di Malaysia? Yang pertama, Melayu, Cina. Ya. Amboi, macam marah Cina. Macam marah Fitri. Tapi betul. Tapi betul. Dan kita di Malaysia ada pelbagai kaum, budaya dan agama dan kita kenalah menghormati antara satu sama dengan yang lain. Seperti prinsip rukun negara kita yang last kali tadi. Tu apa? Kesopanan. Oh, ya betul. Dan yang Kesopanan paling dan penting sekali adik perlu bersopan santun dan menghormati orang yang lebih tua seperti guru-guru, ibu bapa dan juga rakan-rakan kita yang lebih tua daripada kita lah orang Melayu kan. Betul. Jadi berikan tepukan yang gemuruh untuk rakan-rakan adik-adik semua dekat depan ni. Okey, tibalah masanya untuk penyampaian hadiah untuk volunteer model kita. Yang pertama. Ya. Okey, yang ketiga. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih semua. Turun Boleh di bawah. ikut akak Ursati yang cantik molek itu Alright. SKC Kamat. Pentarama. Ada yang dah salah sebut dah tadi. Kita nak tengok betul-betul teliti tak adik-adik dia SKC Kamat. Kita try sekali lagi Fitri. Jom, kita try sekali lagi Kita try dulu sekolah punya dulu. Sekolah dulu. Okey. Agak ada salah. 1, 2, 3. SKC Kamat. SKC Kamat. SKC Kamat. Pentarama. 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 Maintain. Kita lock. Yang ini kita lock. Ya, untuk makluman adik-adik semua dan juga para guru sekalian, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama dengan tetamu-tetamu kehormat kita untuk sesi yang seterusnya. Ya betul, tapi sementara nak tunggu tetamu VIP dan tetamu kehormat kita untuk sampai, boleh tak kalau kita nak bagi hadiah lagi kat adik-adik ni? Sebab kita bawa satu lori tadi. Oh, hadiah. Satu lori kan? Siapa Jadi, lagi nak hadiah? Ada lagi tak yang nak hadiah? Oh, apa kamera? Abang kamera tak payahlah Tadi kan awak dah cari sini. Bagi saya cari kat bawah kemah pula. Silakan, Okey, silakan. jom kita cari siapa yang nak menjawab kuis. Okey, di belakang sana. Ada yang nak jawab kuis tak? Nak? Okey, boleh. Bangun. Alright. Tapi soalan ni susah. Okey? Siapa nama? Muhammad Rabi. Okey, kelas? 16. Okay. Soalannya, apakah warna yang terdapat pada jalur gemilang? Kuning, putih, merah, biru. Betul ke? Ya betul, berikan tepukan. Tahniah. Fitri, awak ada ke? Jumpa. Okey, saya dekat sini. Okey, adik, apa namanya? Mariana. Okey, Mariana akan nak tanya. Akan nak adik sebutkan prinsip rukun negara yang kelima. Kesopanan, kesusilaan. Betul ke tidak? Betul. Terima kasih adik Mariana. Dekat sini saya dah dapat, tapi dia sendiri yang volunteer, Fitri. Dan sangat-sangat bersemangat. Siapa nama? Okey, dah ready Tapi sebelum tu saya nak try dulu. Kalau saya sebut SKC Kamat, awak buat kata lain awak. SKC Kamat! Mat! SKC Kamat! Mat! Okey, bolehlah walaupun dia seorang Okey, soalan dia berbunyi begini.
Okey. Berapa jalurkah yang terdapat pada bendera Malaysia? Ada berapa jalur yang terdapat pada bendera Malaysia? 14. Betul ke tak betul? Betul, 14. Tahniah adik. Okey, boleh duduk. Okey. Kesini pula adik Tak. namanya Okey, bangun. Mikael. Mikael. Okey, kakak nak tanya. Namakan, kakak nak adik sebut. Namakan bunga kebangsaan Malaysia. Bunga Raya. Betul ke tidak? Betul. Terima kasih Mikael. Wow, Fitri. Ya. Saya banyak dapat pelajar-pelajar belakang lah. Yang daripada depan introvert lah. Faham. Awak carilah yang daripada depan. Okey. Okey, saya dapat seorang kat sini. Nama siapa? Christina. Christina. Okey. Christina ready Soalan yang ini susah sikit, dia high level lah. Siapakah nama bapa kemerdekaan Malaysia? Wow, betul ke Tunku Abdul Rahman? Berikan tepukan yang gemuruh untuk adik Christina. Soalan yang sangat-sangat high level tapi dia berjaya menjawab. Okey, ada lagi ke Fitri? Kita ke persembahan yang seterusnya Faisal. Boleh. Okey. Kak tahu adik-adik semua memang tahu lagu ni. Viral gila-gila. Viral? Viral Saya rasa saya sangat-sangat. tahu. Ha? Saya rasa saya tahu. Awak pun tahu? Sebab lagu ini saya rasa tengah popular lah, mendunia lah orang kata. Ya. Ha. Okey, tanpa membuang masa lagi. Jom cubalah. kita bersama-sama dengan Akak Fitri. Dengan lagu dia Golden. Yeay! Silakan dengar suara sini. Voices strong, I know I believe we can Fitri, pagi-pagi pun awak golden
Awak memang power lah. Okey, Tapi Fitri. saya pun up. Adik pun up. Biar. Saya pun ada lagu yang macam tu juga. Ha? Tapi kena 3 soalan kuis dulu baru saya nyanyi. Okey? Ayo, adik semua gelak lah. Dorang gelak. Adik-adik gelak. Okay, tak apa lah. Tak Jom, apa. kita bagi kuis lagi 3, lepas tu saya pula. Ya, kita Jom. nak tanya adik. Ada lagi tak, nak? Okey. Depan ni, dekat depan. Okay, kita dah dapat depan. Yang ni yang marah tadi tu. Okey, jom bangun. Okey, siapa nama? Kelarin. Kelas? Okey, soalan dia. Namakan bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya. Betul ke? Berikan tepukan. Betul. Fitri, awak dah dapat ke? Yo. Di sana. Ada? Okey. Siapa? Okey, adik apa namanya? Ainur. Aino. Okey, soalannya adalah apakah nama gunung tertinggi di Malaysia? Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu Sabah. Betul ke tidak? Betul. Gunung Kinabalu Sabah. Mantap. Terima kasih. Saya jumpa dekat sini, dia pun memang volunteer. Senanglah buat homecoming kan sebab adik-adik ni semua memang bijak pandai lah orang kata kan. Okey, siapa nama? Muhammad Akif Khalif. Okey, Akif. Awak kelas apa? Napalma. Okey, awak dah ready ya soalan dia? Apakah nama ibu negara Malaysia? Kuala Lumpur. Betul ke tak betul? Betul. Okey. Seterusnya ni. Tadi Kak Fitri dah nyanyi lagu Golden. Sekarang ni kita nak Abang Faisal pula nyanyi, boleh? Boleh? Mana tahu sekejap lagi kita akan ada kuis lagi. Adik-adik suka tak kuis? Alah. Okey. Kita Okey. persilakan Abang Faisal dengan lagunya. Jatuh bangun. Nyanyi Berikan sama-sama, tepukan yang gemuruh untuk Abang Faisal. Perjalananku sungguh jauh, ada jatuh, ada bangun, dan ku tempuhi semuanya dan terus berlari. It's all the time to know you, and I want you to know that I'm fine. It's all the time to know you're mine. Di saat kau menumpahkan ku susah kau menghilang. Di saat ku susah kau menghilang. Kau menghilang, dulu tadi pandang tinggal bayang kesedihan seorang yang tinggalkan aku tanpa ragu. Ku sulit tanpamu. It's all to know you, and I want you to know that I'm fine. Ada yang tahu? It's all to know you're mine, and I want you to know that I'm fine. Kisahku senang datang, kau menumpahkan aku. Ku susah kau menghilang. Tahu? Kisahku senang datang, kau menumpahkan aku. Ku susah kau menghilang. Kau menghilang. Sekarang makin senang, sudah lama jumpa. Sekarang makin tenang, mana mungkin lupa. Lama sudah kita tak bersemuka. Itulah lumrah bila jalan berubah. Keadaan ketika itu kejam. Tak pernah cuba kita berdendam. Tak cukup kita pernah berkenal. Tak ada apa dalam hidup kekal. Aku doakan kau sentiasa selamat. Bukan tercapai kita punya matlamat. Dulu tak pagi, bukan atau hati. Sekarang jangan cari aku. 'Cause all this time to know you, and I want to know that I'm fine. 'Cause all this time to know you're mine.
Kita dah banyak nyanyi tadi. Banyak Jadi ke? sekarang ni kita nak perkenalkan musician kita pula. Alright, silakan. Seorang-seorang. Okey. Baiklah. Daripada Abang Ketuk belakang. Yang ketuk dulu. Yang drama. Nama dia adalah Abang Aa. Berikan tepukan gemuruh untuk drama kita. Okey, kalau ada drama mestilah ada bassist. Bunyi sikit bang. Bunyi sikit. Coba. Namanya Bang Aceh. Yang meniup-meniup tu pula, yang meniup-meniup. Ini Abang Tiup. Abang Tiup kita. Bunyi sikit bang. Bunyi sikit. Berikanlah tepukan sikit. Untuk Abang Alif. Dan seterusnya kita ada Abang Gitaris. Yang Abang menggoreng, Kreng. menggoreng. Abang Cuba Kreng, sikit. Kreng. Coba. bunyi sikit, bang. Teng, teng. Abang Fahmi. Dan Okey, ketua muzik kita. The leader. Musician. The Ha. leader. inilah Tok Ram, inilah Genevieve. Kalau AJL, inilah orangnya. Ialah orangnya. Cik Maria. Yes, dan last sekali. Ya. Kalau tak ada mereka pun tak jalan juga Betul. kita punya hari ni. Ya. 2 orang BVs kita. Ya. Yang pertama kita ada Iza Zainal. Zainal. Dan untuk yang lelaki tu kita ada Aiman. Aiman Haziq. Berikan tepukan yang gemuruh untuk mereka semua. Tanpa mereka semua tak adalah kita berbunyi hari ni. Betul. Mungkin awak akan jadi whistle up Tak tu je. payahlah. Okey. Ada yang kita nak terus bagi kuis lagi ke? Ya. You nak Tapi ikut lagi? sebentar dulu. Ha. Ada semua masih bersemangat lagi ke? SKC Kaman. SKC Kaman. SKC Kaman. Alhamdulillah. Nak try bentar Ramah? Saya Okey, kejap lagi. Sekejap lagi. kita try. Okey. Kita ada 3 lagi soalan kuis. Ha? Yang ada untuk adik-adik. Mari Okey, kita cari. Kita cari lagi. Ada yang nak jawab lagi. Tak boleh orang yang sama. Awak jangan tamak. Kita terbagi orang lain pula. Okey, dengan menggunakan kuasa saya pilih awak. Okey, bangun. Okey. Siapa nama? Haikal. Okey, Haikal. Awak ready nak jawab apa Saya tengah fikir soalan. Okey, sebutkan prinsip rukun negara yang pertama. Ada yang nak bantu? Cepat tolong kawan. Okey, kawan dia nak tolong. Kepercayaan kepada Tuhan. Awak bagi tahu dekat dia. Okey, apa jawapan dia? Kepercayaan kepada Tuhan. Betul ke tak betul? Yes, betul. Kalau macam tu, kita bagi double hadiah. Terima kasih adik Haikal dan juga lifesaver Haikal. Okey. Okey, seterusnya kita ada adik Safia. Ariana Safia, namanya sedap, cantik, molek namanya. Okey, soalannya berbunyi, apakah nama kereta buatan Malaysia yang pertama? Proton Saga, betul. Terima kasih adik Ariana Safia. Dah Ready Okey, saya dapat kat sini. Siapa nama? Perpaduan. Belum. Saya tanya nama. Mama Fiudin. Okey. Soalan dia. Apakah maksud warna biru pada jalur gemilang? Perpaduan. Agak kuat sikit. Perpaduan. Alright, berikan tepukan. Betul. Yang penting nama awak bukan perpaduan tau. Okey, terima kasih adik. Boleh duduk. Fitri, awak ada dapat lagi soalan ke? Kita dah 3 soalan. Ha? Dah settle 3 soalan. Ha? Jadi kita teruskan lagi persembahan. Sebab awak lah. Saya. Ke? Saya. Memang betul. Saya Awak lah. Kali ni lagu ni saya tahu lah awak nak lagu apa. Lagu apa tu? Lagu ni adik-adik kat sini mesti confirm tahu punya. Dan juga cikgu-cikgu ni yang pun tahu. Cikgu-cikgu mesti tahu. Awak kena pas juga dekat cikgu-cikgu sebab lagu ni sesuai untuk majlis-majlis perkahwinan orang kata. Betul. Dan baru-baru ini penyanyi asalnya telah pun diberi gelaran Bidu Wanita. Ya, Adik-adik mesti tahu. Jadi kita tak nak buang masa, kita teruskan dengan persembahan daripada Akak Fitri kita. Terimalah menamakanmu cinta.
Awak Fitri. Ya. Semua lagu adik-adik semua tahulah. Orang kata kan, zaman-zaman sekarang memang very up to date lah. Ya. Orang katakan, mana diorang dengar lagu-lagu macam ni ya? Mestilah daripada mak-mak buka TikTok. Betul, mak-mak lah kan. Betul. Okey Fitri, okey. kita nak teruskan dengan 3 lagi kuis. Sebelum Betul. kita akan teruskan ke acara rasmi sebentar saja Ya. lagi. Mari. Ada lagi yang nak jawab? Ada lagi. Awak cari kat sana pula lah. Saya nak cari, yang depan dah banyak dah tadi. Saya nak cari, tak payah awak, cameraman tak payah. Awak nak? Betul nak jawab? Kalau awak nak jawab, awak berdiri. Alright, awak datang sini. Kawan dia marah, kau boleh jawab ke? Okey, alright. Awak kena pastikan awak boleh jawab soalan ni. Siapa nama? Muhammad Qayyim Musa. Okey, awak ready nak jawab Soalan dia berbunyi begini. Apakah nama kempen yang kita baru je sebut tadi? Majid Bukan kempen yang pasal internet tadi. penceramah. Bukan. Ada yang nak jawab ke? Kempen apa? Saya dah dengar jawapan tadi. Ada? Apa? Kempen yang nak selamat. Kempen internet selamat. Okey. Alright, terima kasih. Okey, seterusnya kita ada Ada yang nak jawab? Airi Zakwan. Betul Akak panggil Zakwan boleh? Okey, soalannya. Siapa nak jawab? Faisal dekat sini dulu. Okey. Alright. Okey, soalannya bertajuk apakah tajuk lagu kebangsaan Malaysia? Negaraku. Betul tak? Lagu negaraku? Betul. Terima kasih Airi Zakwan. Okey. Saya dapat kat sini satu Fitri. Ya, sila. Sebutkan nama Perdana Menteri Malaysia sekarang. Dato' Seri Anwar Ibrahim. Wow, berikan tepukan. Pandainya. Thank you, Tania. Fitri. Ya. Ingin sekali lagi kita ingatkan kepada adik-adik Mhm. bahawa Pentarama Homecoming ini adalah bertujuan untuk memupuk semangat cinta akan negara di dalam kalangan pelajar dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotism di kalangan adik-adik, especially golongan muda, especially yang di depan kita ni. Ya, golongan Gen Z. Gen Z. Golongan Alpha lah rasanya kan? Mereka golongan Alpha. Ya. Yang bang bang Mona Lisa. Tak payahlah. Bukan? Bukan. Dia dah tahu dah. Okay. Jadi Okey. adik-adik semua masih ada semangat lagi ke tidak? Masih lagi ke tidak? Masih lagi. Kasih kamat. Ya, Alhamdulillah masih ada lagi. Pentarama! Okey, yang dekat bawah dewan ni senyap saya nak dengar yang dekat luar, dekat kemah tu. Saya nak dengar suara diorang pula. Suara adik-adik yang kat sana pula. Boleh Okey, senyap tau sebab kita nak lawan ni. Okey, saya nak dengar yang dekat kemah punya suara je. Kalau saya sebut Pentarama, awak sebut Homecoming kuat-kuat sebab nak lawan. Okey, kita cuba kita cuba. Pentarama! Pentarama! Okey, sana Okey, kita nak dengar yang bawah dewan punya. Lawan Okey, ready Pentarama! 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 Wow. Dua-dua pun tetap mantap. Berikan tepukan sekali lagi untuk adik-adik kerana memberikan semangat yang kita mahukan pada pagi Dari ini. awal tadi sampai sekarang masih bersemangat bulu lagi. tengkuk saya. Okey, Faisal. Ya. Awak mesti ada nak nyanyi satu lagi lagu kan? Boleh ke? Ya. Takut. Okey, bagi saya satu lagu. Okey. Saya bagi lagu tradisional lah. Boleh? Okey, Boleh. jom. Tapi tradisional ni pun kita semua tahu lagu ni. Okey. Hai. Boleh saya nak minta mikrofon saya kuatkan sikit boleh tak? Sebab saya tak dengar di monitor. Okey. Okey? Okey, jom kita teruskan dengan lagu Umpan Jinak di Air Tenang. Dipersilakan Faisal.
Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jinak berpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Jinak berpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Okey, saya tes adik-adik. Tes eh? Seribu senyum, seribu mata, mungkin digundung racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mata, mungkin digundung racun yang bisa. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya. Merdu didengar indah dipandang, awas umpan di air tenang. Merdu didengar indah dipandang, awas umpan di air tenang. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tabusan. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Okey, itu dia. Dengan oleh biduan negara kita iaitu Datuk Ahmad Jaid. Okey, Fitri, dah macam-macam lagu dah kita nyanyi, pelbagai genre dah. Boleh tak awak bagi tahu dekat adik-adik ni semangat yang macam mana yang kita perlukan di dalam diri kita, untuk negara kita ni? Semangat apa yang kita perlukan? Semangat apa? Semangat patriotisme. Kita ada semangat cinta akan negara. Macam mana cara kita nak menunjukkan semangat itu? Panggil Tentara Mahu kami. Ya, nyanyi lagu burung. Tapi kita baca juga. Bukan sekadar lagu, tapi kita kena tahu impaknya juga. Betul. Jadi, kita bagi soalan lagi. Ada soalan lagi. Ada kuis lagi. Jawab. Okey, siapa tadi yang nak jawab ni? Saya sebelah ni. Okey. Dapat dah. Mari. Mari. Okey, awak lah. Awak dari tadi lagi kan? Okey, saya dapat. Okey ready Okey, benang. Awak kena sini sedikit. Sebab yang ini, dia memang power. Okey. Alright, siapa nama? Okey, awak dari kelas apa? Okay, ready soalan dia. Namakan tajuk lagu kebangsaan Malaysia. Dia jawab negaraku. Betul tak kawan-kawan? Betul. Ya, betul. Beri hadiah untuk adik yang bijak pandai, okey. Sama-sama. Okey. Victory. Adik siapa namanya? Saya nak cari yang di Damia. sebelah sana. Sebelah sini pula Faisal. Nak. Okey, adik Damia. Soalannya adalah apakah nama program hari ini? Pentarama Homecoming. Betul tak Pentarama Homecoming? Betul. Terima kasih Damia. Alright. Di sini pula saya dah jumpa. Okey. Siapa nama? Nama Afrina. Okey, awak daripada kelas mana? Balas. 4? Balas. Okey. Kalau orang buat jahat dengan awak balas balik tak? Tak.
Tak, bagus. Memang awak kelas 14. Power. Okey, soalan dia. Sebutkan 5 prinsip rukun negara. Betul tak kepercayaan kepada Tuhan? Yang kedua, Kesetaraan kepada raja dan negara. Betul. kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, Kebebasan yang perbelanjaan. yang keempat, Kedaulatan undang-undang. yang last sekali. Kesempadan kesusilaan. Berikan tepukan yang gemuruh. Memang pandai dan sangat-sangat berani. Tahniah adik, terima kasih. Fitri, Ya, untuk apakah- pengetahuan adik-adik semua, bukan Akak Fitri dengan Abang Faisal je yang akan mempersembahkan beberapa buah lagu tau. Kita ada artis tambahan. artis tambahan. Artis pentarama tambahan. Yang akan nyanyi sebentar tadi. Sebentar saja Sebentar lagi. saja lagi. Jadi, mari kita jemput Iza Iza Zainal. Zainal. Terima kasih Fitri Openg dan Faisal Saad. Wah, terus tinggalkan saya, ya? Tak nak borak-borak dulu dengan saya Borak ke? dulu Kita nak lah. borak Mari selepas kita nyanyi. borak dulu. Ke nak borak sekarang? Sekarang lah kita Okey, kita kalau kita saya tahu ke tengah borak lah. panjang Awak sikit tengah. kan. Boleh tak awak Saya- explain sikit pasal baju Okey, awak? memandangkan saya dah ada dekat depan ni. Adik-adik semua tahu tak pakaian apa saya pakai ni? Daripada kaum mana? Pandai. Pandai. Pandai semua. Okey, tadi Faisal dengan Fitri dah menyantuni adik-adik dengan lagu-lagu golden lah tadi, bukan main lagi kan. Untuk lagu yang seterusnya ni, saya nak nyanyi ni, saya nak cuba menyantuni guru-guru yang ada di SKC Kamal. Adakah adik-adik tahu tak siapa cikgu kat sini yang pandai menyanyi? Boleh bagi tahu tak? Siapa namanya? Siapa? Mana Cikgu? cikgunya? Ada Cikgu kat apa? sana? Cikgu Okey. Cikgu Zulhilmi Cikgu katanya. Zila. Cikgu Zila, mana Cikgu Zila? Okey, jadi saya datang ya Cikgu. Alright, saya akan mempersembahkan lagu daripada Datuk Sheila Majid, Sinara. Berikan tepukan yang gemuruh. Terima kasih. Boleh tepuk tak semua? Teringatku di masa lalu, pesan dari taman yang indah, sungguh riangnya di hatiku, karena kini kita percaya. Cintaku tercapai, punyai kebebasan. Saya dah nampak dah Cikgu Zila. Dan kau percaya, telah percaya. Singgara mentari menyinari, menusukkan jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai malaikat indah di muka dunia. Tepuk ikatan telah dijalinkan, hatiku terima terbuka. Oh, segala rasanya di jiwa, kemesraan terjalin cinta. Cintaku tercapai, punyai kebebasan. Dan kau percaya, telah percaya. Siaran mentari menyinari, menusukkan jiwaku ketika bersamamu. Mesranya
adik-adik kita tepuk. Sama-sama kita sebut sinaran, boleh tak? Boleh? Kakak kira adik semua sebut. Sinaran. Okay, ready? 1, 2, 3, sinaran. Lagi sekali boleh? 1, 2, 3. 1, 2, 3, sinaran. Lagi. 1, 2, 3, sinaran. Kuat lagi. 1, 2, 3, sinaran. Yeah. Cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan kau percaya, kau percaya. Sinaran berkarimu menyinar, apabila kau pulang bersamaku semula. Pesannya bila kita berdua bagaikan tiga indah yang tumbuh di muka dunia. Lagi sekali sinaran boleh? Boleh ke? 1, 2, 3, sinaran. Lagi sekali. 1, 2, 3, sinaran. 1, 2, 3, sinaran. Kuat lagi. 1, 2, 3, sinaran. Terima kasih. Untuk Izzah Zainal. Terima kasih Izzah Terima Zainal. kasih, terima Izzah kasih. Zainal. Sudi menyantuni adik-adik kita dan Cantik tak menyuguhkan Kak lagu. Izzah Zainal tadi? Cantik tak? Cantik. Molek Bukan orang. biasa-biasa Kak Izzah Zainal kita. Dia luar biasa. Okey. Kita ada kuis Kita lagi. ada lagi 3 kuis. Yes. Ah. Saya nak panggil pelajar perempuan lah. Perempuan dah. Awak panggil lelaki dah. Lelaki lagi. Okey, ada tak? Okey. Boleh? Okey, bangun. Siapa pengawas dekat sini? Okey, siapa nama adik? Okey, adik Arish. Sambung lirik lagu ini. Merah Mubarak. Wajah Kuat sikit lagi sekali ya. Merah Mubarak. sebelah wajah Lagi. Putih membasir bumi bersih. Beri kata bukan. Pandai. Itu adalah lagu patriotik kita. Okey, Terima kasih. adik namanya siapa? Okey. Adik nak jawab? Hazki. Hazki. Satu, Okey, satu, akan nak satu. tanya, Last, last, kami yang datang hari ini daripada mana? Jabatan ataupun kementerian? Jabatan Penerangan Malaysia. Jabatan Penerangan Malaysia. Ya, Jabatan Penerangan Malaysia. Betul. Terima Alright. kasih adik. Siapa nama? Humaira. Okey, berapa banyak kak bucu yang terdapat pada Jalur Gemilang? 14. Betul ke tak betul? 14. Betul. Tahniah adik Humaira. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Puan Julina binti Johan, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, diiringi barisan tetamu kehormat. Hadirin dipersilakan duduk. Okey, sekali lagi kami mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Puan Julina binti Johan, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, dan diiringi juga barisan tetamu kehormat. Selamat datang kami ucapkan ke Sekolah SK Sikamat bagi menjayakan Majlis Penyerahan Sekolah Angkat Madani. di dalam program Pentarama Homecoming kita.
Dan ingin kami ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa majlis penyerahan Sekolah Angkat Madani ini merupakan majlis khas yang akan diadakan di Sekolah SK Sikamat, dan ini adalah merupakan yang pertama. Jadi terimalah Malaysia Madani. Rakyat disambut. Malaysia Madani, rakyat disambut. Barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Satu hati, walau berbeda bangsa. Bersama kawan naungannya. Satu jiwa, tak kira apa warna. Takkan ada yang membezakan kita. Selamanya Malaysia kita. Melayu, Cina, India, bangsa dan kita sejiwa. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Satukan rasa demi negara. Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Berdiri megah selamanya kita bersama. Warisan tak akan binasa. Setia gagah besar kita merdeka. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia kita. Melayu, Cina, India, bangsa dan kita sejiwa. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Hai orang India berbudi bahasa, lembut tangkat tarian indahnya. Anak-anak orang Cina, hai ada tarian naga merah menyala sungguh berdaya. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Berusaha hai semua ada. Orang ikan kerajaan semua kada perkasa. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia kita. Melayu, Cina, India, dibanggakan kita sejiwa. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Satukan rasa demi negara. Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Kita semua sama Malaysia. Itu dah berikan tepukannya gemuruh buat Fitri dan juga artis budaya Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia. Dan terima kasih juga untuk persembahan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Julina binti Johan, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Rashid bin Sahroni, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sikamat Seremban. Yang berusaha Encik Naim Fahmi bin Ahmad Tajuddin, Pengarah Kanan Pengurusan Jabatan Penerangan Malaysia. Yang berusaha Encik Aminuddin bin Kamisan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berusaha Encik Supian bin Musa, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sembilan.
Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Adnan bin Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pengurusan Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Seremban Negeri Sembilan. Yang berusaha Dr. Ahmad Al-Shahir bin Al-Sabri, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Guru-guru dan pelajar yang dikasihi, rakan-rakan media dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, dapat kita berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan program Pentarama Homecoming edisi khas sempena Majlis Penyerahan Projek Sekolah Angkat Madani Sekolah Kebangsaan Sikamat Seremban. Ya, untuk makluman Faisal dan hadirin sekalian, inisiatif Sekolah Angkat Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan inisiatif yang menyokong agenda reformasi perkhidmatan awam melalui penglibatan kementerian, jabatan, agensi bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat disampaikan dengan pantas, berkesan dan bersifat whole of government. Ya, Faisal, SK Sikamat merupakan sekolah angkat kepada yang berusaha. Ketua Pengarah Penerangan dan Projek SAM di sekolah ini merupakan usaha Japin dalam menyokong pembangunan pendidikan melalui penambahbaikan infrastruktur di 3 ruang pembelajaran utama iaitu pusat akses, bilik pemulihan khas dan mamal komputer. Ya, baiklah Fitri. Dan seterusnya, tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berusaha Puan Julina binti Johan, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan simbolik penyerahan projek Sekolah Angkat Madani Sekolah Kebangsaan Sikamat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dan salam perpaduan. Apa khabar anak-anak? Dah makan belum? Tak breakfast lagi ke? Cik Naim, ada makanan tak? Okey. Right. Yang berusaha Encik Muhammad Rashid bin Syaroni, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sikamat Seremban. Yang berusaha Encik Naim Fahmi bin Ahmad Tajuddin, Pengarah Kanan Pengurusan Jabatan Penerangan Malaysia. Yang berusaha Encik Aminuddin bin Kamisan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berusaha Encik Sofian bin Musa, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sembilan. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Adnan bin Ismail, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Seremban Negeri Sembilan. Dan yang berusaha Dr. Ahmad Shahir bin Al-Sabri, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru. Dan yang saya raikan anak-anak Sekolah Kebangsaan Sikamat. Senyap je. So, anak-anak, pagi tadi ada persembahan kan? Bermula 7.30. Okey tak persembahan tadi? Seronok tak? Dapat tak mesej yang diberikan oleh pentarama? Mana Faizal ni? Mesej tak sampai ke Cik Faizal? Okey. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun dalam suasana penuh harmoni untuk menjayakan program Pentarama Homecoming. Untuk maklumat, program Pentarama Homecoming ni Sekolah Kebangsaan Sikamat adalah sekolah yang terpilih. Sebab kita tak pernah buat sekolah homecoming ni, Pentarama Homecoming ni dekat sekolah rendah. Tapi hari ni kita buat dekat Sekolah Kebangsaan Sikamat.
Jadi anak-anak, saya harap apa yang anak-anak dapat tadi masa seawal pukul 7.30 pagi, gunakan sebaiknya. Walaupun kata orang tu dia berbentuk hiburan, tapi hiburan bermesej. Kita jangan leka sangat. Bila kita cakap hiburan, masing-masing leka. Bila kita cakap leka ni, saya nak tanya jugalah, ini mesej yang saya perlu bawa. Kat sini siapa ada akaun TikTok? Angkat tangan. Oh, ada 2 orang. Belakang. Oh. Wah, ramai yang belah sini. Tak boleh ni. Kan? Saya bawa pesanan daripada Kementerian. Okey, saya bawa pesanan daripada Kementerian Komunikasi. Kanak-kanak yang berusia 13 tahun ke bawah tak boleh ada akaun TikTok. Jadi Cikgu Rashid kena tengok perkara ni. Okey? Saya mengambil peluang ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih dan tahniah kepada pasukan Jabatan Penerangan atas komitmen dalam memastikan pelaksanaan untuk majlis sekolah angkat madani dapat kita laksanakan. Saya juga ingin menzahirkan ucapan penghargaan kepada kementerian dan jabatan yang terlibat, seperti khususnya daripada kita dapat kerjasama yang baik daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Pejabat Pendidikan Daerah dan khususnya pihak pengurusan Sekolah Kebangsaan Sikamat. Terima kasih. Saya tak nak bercakap lama tentang sekolah angkat madani ini. Tapi untuk makluman semua, untuk anak-anak semua, inisiatif untuk melaksanakan sekolah angkat ini adalah hasil atau kata cetusan daripada Kementerian Kewangan yang telah memberikan peruntukan kepada setiap agensi untuk melaksanakan. Dan usaha ini dibantu juga oleh Kementerian Pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan memberi sinarai-sinarai yang berkaitan. Di peringkat Jabatan Penerangan, kami membantu menyelaras pelaksanaan ini agar sampai kepada anak-anak. Saya dimaklumkan untuk sekolah ni, dah ada ke anak-anak yang pergi ke bilik digital? Belum? Cikgu Rashid lepas ni boleh bawa lah kan? Dan kita bantu juga untuk naik taraf bilik pemulihan. Tapi saya rasa bilik pemulihan tu tak semualah yang akan pergi. Tapi untuk bilik digital tu insya-Allah. Okey? Untuk makluman anak-anak semua, antara kelengkapan yang telah kita usahakan di bawah program sekolah angkat madani ini, yang mana kita telah naik taraf bilik digital, kerana anak-anak boleh, kata orang tu boleh mendapat keselesaan dalam kata orang tu menggunakan kemudahan dekat bilik digital. Kalau dulu sebelum ni tak ada kemudahan hawa dingin, kita letak dengan hawa dingin. Lepas tu kami bekalkan juga dengan skrin TV yang besar dan peralatan kemudahan yang lebih selesa untuk anak-anak menggunakan bilik digital tersebut. Saya percaya bahawa usaha menaik taraf ketiga-tiga ruang ini akan memberi manfaat terus kepada hampir 1,600 orang warga sekolah ini bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Semoga usaha ini menjadi pembangkit kepada kecemerlangan pendidikan dan perkembangan potensi generasi masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi saya ditanya oleh Cik Aminuddin tentang pentarama. Untuk makluman, Jabatan Penerangan Malaysia memang ada pasukan pentarama. Pentarama dia memberikan mesej, sama ada mesej kenegaraan, patriotik yang berkonsepkan infotainment. Jadi kalau kita nampak dalam keadaan sekarang ni, kita landscape komunikasi kita berbeza. Bila kita nak sampaikan mesej-mesej kenegaraan patriotik, dia tak boleh dalam keadaan yang kata orang tu kita guna pendekatan yang dulu. Jadi dalam landscape komunikasi sekarang ni, kita ubah pendekatan. Nampak lebih santai tapi membawakan impak yang besar dan memberikan mesej yang terus kepada anak-anak dalam konsep yang lebih santai dan vibrant. Itulah peranan pasukan pentarama di bawah seliaan Jabatan Penerangan Malaysia. Dan untuk makluman,
program pentarama homecoming untuk tahun ni kita ada program rintis 22 buah sekolah rendah terpilih. Jadi insya-Allah Cikgu Rasid, saya akan cakap dengan pasukan untuk tahun 2026 Cik Faizal masukkan sekolah SK Sikamat sebagai salah satu program homecoming untuk pentarama. Okey? Saya juga berharap jalinan kerjasama antara JAPEN, Jabatan Pendidikan dan pihak sekolah dapat diteruskan pada masa akan datang dalam pelbagai platform. Saya akhir kalam, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan projek ini. Semoga SK Sikamat terus melakar lebih banyak kejayaan dan menjadi model sekolah yang cemerlang dalam pendidikan, sasiah dan perpaduan. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyempurnakan majlis penyerahan projek Sekolah Angkat Madani Sekolah Kebangsaan Sikamat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ketua Pengarah Penerangan untuk kekal berada di atas pentas. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Ketua Pengarah Penerangan atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan barisan tetamu kehormat Yang Berusaha Encik Muhammad Rashid bin Saroni, Guru Besar SK Sikamat, Yang Berusaha Encik Naim Fahmi bin Ahmad Tajuddin, Pengarah Kanan Pengurusan JAPEN, Yang Berusaha Encik Aminuddin bin Kamisan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah JPN Negeri Sembilan bagi mengiringi dan bersama-sama dengan Yang Berusaha Ketua Pengarah Penerangan untuk menyempurnakan simbolik penyerahan projek Sekolah Angkat Madani Sekolah Kebangsaan Sikamat Seremban. Dan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Puan Ketua Pengarah Penerangan untuk menandatangani plak yang disediakan. Dalam kiraan 3, 2, 1. Berikan tepukan yang gemuruh. Semoga usaha JAPEN dalam menyokong pembangunan pendidikan melalui inisiatif Sekolah Angkat Madani ini sedikit sebanyak memberi manfaat berterusan kepada hampir 1,600 orang warga sekolah bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran dan memastikan menjadi pemangkin kepada kecemerlangan pelajar SK Sikamat. Ya betul-betul, dan majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian cenderamata dan sijil program pentarama homecoming. Dipersilakan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Ketua Pengarah Penerangan untuk menyampaikan cenderamata dan sijil kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Rashid bin Saroni, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sikamat Seremban. Seterusnya, penyerahan sijil kepada Yang Berusaha Guru Besar SK Sikamat. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sikamat Seremban untuk menyampaikan cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan kepada Yang Berusaha Ketua Pengarah Penerangan. Setiakah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Dan majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada barisan tetamu kehormat atas kesudian menyempurnakan sesi penyampaian cenderamata dan sijil sebentar tadi. Dan majlis mempersilakan barisan tetamu kehormat untuk turun ke bawah pentas untuk bagi sesi fotografi bersama-sama dengan warga sekolah yang hadir pada pagi ini. Dipersilakan. Mohon kerjasama jurufoto dan para media untuk bersedia mengambil tempat bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Dan diminta untuk pelajar-pelajar untuk semua berdiri dan bersama-sama untuk sesi fotografi foto di hadapan. Oh. Sabar. Duduk. Yang dekat depan ni duduk. Yang dekat depan duduk Boleh duduk tengah lagi. Alright. Penuhkan dekat depan adik. Adik-adik, penuh dekat depan. Dan yang memegang plak diminta untuk mengangkat plak tersebut dan juga jalur gemilang anda. Okey, ready? Kita tengok kamera di hadapan.
Okey, jom kita bergambar. Okey, jom tengok kita tengok kamera kat depan. Okey. Ready semua? Okey, sabar. Pelan-pelan, tarik nafas. Okey, mari kita. Bendera dekat atas semua ya. Okey, dalam Lambaikan kiraan bendera dekat atas. 3, 2, 1. senyum. Okey. Pos Malaysia Madani. Malaysia 1, Madani. 2, 3. Okey, last kita buat freestyle. 1, 2, 3. Okey, dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Dan tetapi sebelum itu, kita ada satu lagi persembahan untuk semua yang ada di sini. Dan kami ingin mengajak anda dan semua tetamu barisan kehormat untuk menyanyi bersama-sama dengan kami. Terimalah Saya anak Malaysia. Jom kita nyanyi sama-sama semua. Kibarkan jalur gemilang anda. Let's go. Bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggris, Kamikaze dan Portugis. Kibarkan jalur anda. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah, siap rajin, hidup mewah. Kibarkan jalur gemilang semua. Semua sekali. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Kibarkan setinggi-tingginya jalur gemilang anda. Ya, kadang sang Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Yang kedua, saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Hujan emas Di negeri orang, hujan batu. di negeri kita, walaupun cantik negeri orang, tentunya Malaysia cantik lagi. Melayu Cina dibanding dia. Karena sang Portugis pun ada. Oh, oh, oh. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Semua sekali. Saya anak Malaysia. Kuat. Anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak. One more time. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Sekali lagi majlis mengucapkan terima Baiklah, beri kasih tepuk kepada tangan Yang untuk Bersalah Puan. Puan Julina binti Johan, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, barisan tetamu kehormat dan semua warga sekolah atas kesudian untuk hadir dan memeriahkan majlis pada pagi. Dan majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Ketua Pengarah Penerangan bersama barisan tetamu kehormat untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bagi warga sekolah pula, guru-guru dan murid-murid, makanan secara packed food disediakan di kantin sekolah. Baiklah, SK Sikamat, sekian saja untuk kali ini dan saya Faizal Saad. Saya Fitri Openg. Dan kami memohon maaf di atas segala kekilafan sepanjang mengendalikan majlis pada pagi ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari dan waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Bye. Sang. Jumpa lagi malam. Jom. Buat closing tu. Right, everyone. Mana? Okay. Okay. Alright. Okay, thank you so much kepada semua yang menonton di TikTok Pentarama. Terima kasih kerana sudi menonton untuk program kita pada pagi ini, Pentarama Homecoming di SK Sikamat. Seremban. Memang SK Sikamat terbaik. Kita suka semangat-semangat adik-adik semua dan diharapkan kita dapat bertemu lagi di next program. Ya, Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bertemu lagi di projek pula, program yang lainnya pula dekat SK Sikamat. Who knows? Dan thank you so Lagi. much yang kepada penonton-penonton Pentarama yang tengok pagi ni, yang bagi Terima gift, kasih sangat-sangat. yang tag like, share Betul. semua. Thank you so much. Tanpa you guys, kami takkan dapat buat like. Terima So, kasih sangat-sangat. kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita swipe ke atas. 1, 2, 3. Swipe. Awas, biasa berhati-hati. Sekejap, aku dah